cemas apabila bas yang dinaiki wartawan Malaysia yang membuat liputan Malcon di Lubnan baru-baru ini digempur pengganas. Kejadian panik itu berlaku hanya 100 meter dari kem tentera pengaman Malaysia Malcon East di Hasbaya, baru-baru pun hanya satu demonstrasi. Ikuti laporan Izwan Aziz Saleh. Kejadian berlaku apabila seorang tukang sapu tiba-tiba menahan bas dan menarik keluar pemandu bas kami. Keadaan tambah cemas apabila 2 butir bom meletup dan drama penculikan bermula. Pasukan Gerak Khas Tentera Darat, anggota Paskal dan Paskal dari cabang TUDM dan TLDM bekerjasama dalam plot drama tebusan itu. Latihan 30 minit berkenaan menggunakan taktik serangan serta-merta oleh anggota penyelamat tebusan. Kaedahnya, merapati kedudukan pengganas yang sedang menyembunyikan mangsa. Seterusnya dengan menggunakan senjata automatik jenis MP5, menyerang sasaran dengan tembakan tepat selain bom pemedih mata untuk menghapuskan mereka. Tebusan yang diselamatkan bagaimanapun disaring terlebih dahulu bagi mengelak penyamaran oleh pengganas. Dan sekiranya berlaku ancaman, anggota telah faham tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk menentukan keselamatan diri kita. Kita tidak ada tindak perkara-perkara yang sebelum pada ini yang pernah berlaku pada tahun 2006-2007 yang mana sebahagian daripada kumpulan daripada yang terlibat dengan misi UNIFIL yang terbunuh kerana kegagalan untuk mengambil tindakan secepat mungkin untuk menyelamatkan diri mereka. Melalui latihan yang dijalankan, Malcon mendapat keyakinan PBB selain masyarakat setempat. Begitu juga dengan turus pemerintahan tertinggi UNIFIL yang gembira dengan setiap aspek latihan dan pengurusan tentera pengaman Malaysia. Malcoy, the Malaysian contingent, is formed by elite troops. They are very well trained, and one thing that I appreciate very much is the ability to match the military needs, to have a military attitude when it's required, also strong. Izwan Aziz Saleh, Lubnan, TV3.